Nak beli kondo atau apartmen, lepas tu ejen cakap maintenance fee, sinking fund, strata title, terus jadi blur. Jangan risau. Dalam video ni saya akan explain dalam masa kurang daripada 3 minit. Cari Syamsul bila rumah. Kita mulakan dulu dengan strata title. Strata title ialah geran hak milik untuk unit anda. Maksudnya, ia membuktikan anda ialah pemilik sah unit tersebut. Ia bukan bayaran dan anda tak perlu bayar tiap bulan. Sekarang kita pergi kepada maintenance fee. Ini adalah bayaran bulanan yang dibuat kepada pihak pengurusan bangunan seperti GMB ataupun MC. Duit ini digunakan untuk mengurus dan menyelenggarakan kawasan bersama. Contohnya, security 24 hours, lift, kolam renang, gym, pembersihan kawasan, lampu di kawasan awam. Kalau maintenance fee ni tak dibayar, pengurusan bangunan boleh mengambil tindakan mengikut undang-undang yang berkaitan. Sekarang ni, apa pula sinking fund? Mudah cerita dia, kalau maintenance fee digunakan untuk kos harian, sinking fund pula ialah tabungan simpanan untuk perbelanjaan pada masa hadapan. Contohnya, lift rosak dah perlu diganti, cat seluruh bangunan perlu diperbaharui, bumbung bocor, paip utama rosak. Semua kerja pembaikan besar ni biasanya menggunakan dana daripada sinking fund. Senang nak ingat, maintenance fee pembelanjaan bulanan, sinking fund simpanan untuk pembaikan besar, strata title geran hak milik rumah anda. Tiga benda ni memang selalu disebut sekali, tetapi fungsinya sangat berbeza. Jadi kalau lepas ni ada orang sebut maintenance fee, sinking fund dan strata title, dah tak perlu blur lagi. Ingat formula mudah. Maintenance fee bayar untuk jaga, sinking fund simpan untuk baiki, strata title bukti anda pemilik. Dapat sesuatu